Menggunjing orang itu sarang dosa, mengganggu orang itu sarang dosa, mencaci orang itu sarang dosa, menfitnah orang itu sarang dosa. Mà là đâu cái này tí ấy mình suy đây. Tu nanti aku tu nak mai ya. Pi mau. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah baso kita lah tiba pada saat ini iaitu di ruangan Suro Kanso di Masjid Raya Nagari Guguk. Insyaallah pada hari ini kita cuma dalam rangka menilihat bulan untuk hari raya. Bagi awak kaum muslimin dan kaum muslimat yang hadir, minyak mama, alim ulama, cadia pandai, pemuka-pemuka masyarakat, seluruh yang hadir, bagi kita yang datang pada hari ini atas nama sila nama pangkat karajo nama pokok di harapan awak pun tak ada iaitu tabawakan atau tahormati talayani kami atas sila nama pangkat minta maaf kepada kita bersama. Jadi kita maafkan tu. Sesudah itu dekarano awak iaitu hadir pada hari ini iaitu untuk iaitu mendangakan atau saat awak menilihat bulan tadi, iaitunya dengan menilihat bulan tu itulah diwiridkan di negari awak, iaitunya 3 tempat. Yang pertama di negari Guguk sendiri, yang kedua iaitunya diulakkan, dan ketiga di Kota Tua. Ya toh? Kini awak umpamanya atas nama awak nalah dipercayai atas nama negari Guguk, nang kapai ke Kota Tua, nang kapai ke ulaan, Allah datang di siku. Latibu berhadir di hadapan awak bersama. Baade ko kini dek karno awak, iaitunya siang jam babi hari, malam jam minyak. Marilah sama-sama kita membukakan basum pamonyo baakoh terjadinya pada menilihat bulan pada hari kini. Marilah kita perbincangkan. Dia sepakai awak pada kini kau. Sesudah tu dek karena kita lah sepakai, marilah sama-sama kita iaitu bermohon kepada Allah, semoga Allah membukakan hati awak. Kalau nampak bulan dek kita, kita bahari raya besok. Kalau nak nampak bulan dek kita tadi dah, kita iaitu berpuasa sehari lebih besok. Gitu. Itu hari ini dijawab. Dek karena awak ate namo negari awak di Guguk ko, apabila awak sesudah menilihat awak berkumpul di siku. Kalau berkumpul di siku, nak ke diperbincangkan dia awak. Dek karena umpamanya buliah punya bulik tu sagiliang, pipi tu sakapi. Itulah yang dipotongkan orang putu awak dulu. Baru ko kini kalau umpamanya nak satapi awak lai, tidak sagiliang awak dolai, aku nalah bacarai barai. Gitu. Jadi kini lai dikatakan dia awak mangkulah awak dibondong-bondong katakan iku awak di dalam negari, semoga awak tu iatunya sadancang nampak pasi, saksiok nampak ayam. Ikulah yang dikatakan orang tua awak dulu. Orang tua awak tu menuduhkan bukan pemunya orang tua nak buat je. Orang tua nak kiramat dah. Wali Allah dah. Jadi awak pun tak bisa awak membuat duit sewenang-wenang saja. Harus awak iatunya kalau diubah bermusyawarah. Kalau dia lihat bermusyawarah. Itu yang dikatakan negara Guguk. Jadi alhamdulillah untuk itu kita buka saja pada hari ini di awak. Semoga nan awak ko iatunya
atau pamanyo bahari rayo atau ndak bahari rayo, kinilah kita jalankan pada hari kini. Gitu. Dia nak pertama dahulu menurut nan biasa dia awak dek karena maniliak tadi, maniliak bulan awak ya tunyo digugak, kita serahkan ke orang gugak dulu. Gitu. Sebab pamanyo dakek nan jolong tasuo. Apa ada awak orang gugak, baso awak tadi maniliak bulan. Lai kau ada awak menampak bulan tadi. Ingat. Tidak ada sawang aja dah. Sudah itu dek karena dawari dawak menjawab awak balik ke ulaan. Itu. Dia ulakkan kau baam paunya lai ada menampak orang yang diutus dia awak tadi atau banyak orang atau seorang atau paunya dalam rangka soto Ba'ali menampak bulan yang tadi itu kita tarahkan di sini orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur dan puji sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk selanjutnya kami nanti utus pai kaulaan untuk diroban pek boleh mo boleh setiap insyaallah mudah-mudahan jumlahan pemerintahan lain nak nampak cuma bayangan dari orang pamalian namanya do lihat ada himbauan kepada orang ulaan para jamaah satariah nasa akidah nasa amalian kita sehingga orang ulaan menerima himbauan bulan yang tampak berpenjuru di tertentu. Nah, itu orang ulaan kayak itu. Mana Pak Emak itu Mantap. Itu panjang aja rumah. Cuma putihnya boleh kena boleh ya. Imbauan dari mak. Himbauan dari Silawi lah. Dari Ketan, Sangka, dan dari Pulau Menjuang, Raya. Kan lah, Pak. Kamu ni dapat dengar dulu. Ada juga ada Pak. Alah, kalau ini kakak kau, di stok pada penyulaan dulu. Dia yang jalannya dia awak, punya bulan tak nampak dulaan dah. Itu. Di guguan tak nampak, dulaan tak nampak, tapi imbau tapi biku kau tersidangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada junjungan kita iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata penghormatan kami tumpangkan saja kepada pembicara yang terdahulu mengingat dan menimbang waktu ulah larui. Iaitu kami yang dipercayakan atas nama negeri Guguk pai maniliak bulan ke Kota Tua iaitu Barampik pai tadi. Bos sendiri, kemudian Mak Labai Bandaro, kemudian Mak Labai Mudo, kemudian Dasau. Jadi di Kota Tua di kami sendiri yang diutus tak dulu menampak bulan dah. Tapi tadi sekitar jam 6-7 balik ada menampak bulan iaitu salah berdua orang, kemudian tambah lo bertiga dan orang tu nyola disumpah di Kota Tua bahwasanya bulan nampak tu diterima di Kota Tua dan di seluruh alim ulama yang datang dari Malalo, Paninggan, Obilin, Padang Magek, di seluruh ulama tadi mesepakati bahwasanya bulan nampak pukul 6.17 itu diterima di alim ulama yang berada di Kota Tua. Kemudian tadi di orang ulaan pun melepon pula ke Kota Tua bahwasanya imbauan di Kota Tua itu diterima pula di ulaan. Itulah informasi dan dari kami iaitu nan diutus ya nama Guguk untuk Kota Tua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah lah sama apabila bersatu mangkonyolah iaitu dapatlah kesepakatan dewa. Apabila ada orang iaitu menampak dari lama sinan apabila ama itu sataria
mangko orang itu tuh berarti diakui. Gitu. Tadi pamonya teh nama kota tua lah mengakui, bahasanya nak nampak bulan doh. Diulaan lah mengakui, bahasanya nak nampak bulan doh. Tetapi ada imbauan diterima, gitu. Ah, dek karena diterima, ate nama wak nagari gugua. Nah, kulai. Nagari gugua kita bersidang pada hari ini. Kita nak menampak bulan kasonyo doh. Itu. Itu nak nampak bulan. Kau tua nak nampak bulan, gugua nak nampak bulan. Dek karena wado orang yang dipercaya ya. Aku nanti katakan malam yukrim kabirana walam yarham sagirana pada samina kata Rasul. Itu nama hormat nan tuwo. Nama ngasih anak ketek itu nak umat Nabi kata Nabi. Jadi akulah nan kita takuan bana. Dekano lalu orang tua wak ala diutuh jawa ulang dipercayai Allah mengakui abaa kita lai. Aku kaji. Nah. Aku terima. Aku ni dia mah kata terima seorang tak mau dah. Mana terima aku masa mau. Mari kita balik tu terima semua tu. Lah, tadi ni awak tahu. Bah tadi tu dek karena awak iaitunya menyuruhan orang yang dipercaya awak berarti orang tua itu. Tu kaji. Kalau orang tua berarti punya orang yang kadang orang yang diakui dia awak, akulah yang dipercayai. Kalau iyo kajian iyo, indah kajian. Kalau disumpah, orang disumpah tu gini, enak. Inyo mengakui basu iyo nyo mengakui nampak dia. Basumpah. Kalau basumpah namanya, akulah yang dikatakan orang kau tidak dipercayai dia awak. Enak. Kau dipercayai dia awak. Kalau orang dipercayai dia awak, kalau punya iyo kajiannya, baru kita iaitu mengakui. Lah, aku nak dikatakan umat Nabi. Nah, jadi kinilah dek karena awak lah tahu baso nak nampak bulan ada imbauan dari Pak Barapo Tampai. Gitu. Main imbauan tu nak orang sembarang do ulama-ulama loh. Dan sakidah dan saiman atau di lingkungan Satariyah. Gitu. Jadi alhamdulillah kita sepakat bahasa pemenyo kita bahari raya biswa. Bala tulis pakai bana awak tu. Lah. Awak dah boleh. Inilah dek karena awak disepakati bahasa awak rasa pakai bahari raya biswa. Bagi awak lain. Dek karena awak bahari raya kok iaitunya kan menurut nam biasa bermaaf-maafan awak nak. Jadi kalau awak bermaafan, yang pertama awak membuat tabuah dulu dan tabuah nagari gugua tu, tabuah masjid tu, baru tabuah anak-anak suruh lain. Jadi buat tabuah dahulu, sesudah tu awak kabarangke, dua tabuah dulu dia. Baru awak iaitu bermaaf apa kemudian tidak baik, gewa tasingwa kanaya tadi tuang turun. Itu kamu jadi hadai awak bahari rayo desa sama mama orang tu nak kamu jabatan tangan tak mungkin apa anda loh cuman lihat tiketnya nak perlu kalau lah selesai ada tiketnya laman $1 jadi gini lah dek karena awak lah selesai ya tunyo menilai bulan pada hari ini kita tak sembahyang tarawih dolai gitu jadi kami harapkan juga untuk kita bersama besok Besok awak yo sembahyang awak ko sembahyang tarawih. Tarawih ko kadang-kadang awak punya tarawih sanjo, tidak mengaji Quran. Dan diwirikan awak mengaji Quran dahulu, walaupun sangene, walaupun baik. Gitu. Ikulah sembahyangnya masuk waktu itu salatnya lah sembahyang tarawih. Iku nak diri awak. Gitu. Dan diri dia tunyo Satria tu. Iku untuk nak tipu dah awak. Ini awak naik bahari rayo. Kalau bahari rayo awak wiri awak 2 kali. Yang pertama bahari rayo awak di Surau sama siang. Sesudah itu bahari rayo rumah saji rayo namu itu. Itu rayo adat namanya. Lah, atu wiri awak negari. Jadi awak tak ada anu tu dah. Tak patah tanya orang itu kau tanya pokoknya ada lo panarang aja. Gitu. Jadi kinilah ataukah itulah model awak negari berbeda negari awak dengan negari orang. Itu mengkonyo awak bersama-sama mana datang untuk iaitunya
na babonong-bonong basidang di Masjid Nagari. Jadi dia ambo dek karena awak alas-alas saya awak merapik pada hari kini bagi ambo membukakan acara pada hari kini pada kilo baik bagi awak gue sendiri kasih wakannya tadi kalau turun ambo minta maaf kalau bahasa Moli itu maafkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir jangan kau. Takbir je lu. Takbir je lu. Oh, beko daga. Takbir lu. Wang takbir lah lu. Takbir lu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah. Allahumma salli